Batik, warisan perpaduan budaya Malaysia. Batik bukan sekadar kain bercorak indah. Ia melambangkan semangat cinta kepada tanah air, seni warisan bangsa dan perpaduan rakyat Malaysia. Kami dari kumpulan Cikubu bagi subjek Kenegaraan Malaysia. Untuk tugasan kali ini, kami memilih tema kebudayaan dan warisan Malaysia dengan tajuk Batik Warisan Perpaduan Budaya Malaysia. Dalam video ini, kami ingin menunjukkan bagaimana batik menjadi simbol identiti dan semangat perpaduan di negara kita. Batik mula diperkenalkan di tanah Melayu sekitar awal abad ke-20 dan dipengaruhi oleh seni batik dari Indonesia. Namun, rakyat Malaysia mengubah corak dan warna mengikut cita rasa tempatan. Kini, batik menjadi simbol keindahan dan keharmonian pelbagai budaya di Malaysia. Okey, nama saya Cikgu Muhammad Daud bin Ahmad Fuad. Saya bertugas di Sekolah Menengah Sains Kota Pusat Kota sebagai guru pendidikan seni visual. Dan sini adalah syarikat yang dimiliki oleh institusi saya lah, Puan Carina. Okay. Saya berkecimpung dalam bidang batik ni selama 40 tahun lah. Oh, lama. 40 tahun dah. Jadi dekat 40 tahun lah. Okey, jadi dalam bidang batik ini kekhususan kami adalah batik lukis lah. Faham? Okay. Saya nak tanya, apanya keistimewaan batik Malaysia? Okey, jika ditanya batik Malaysia apa keistimewaan dia? Okey, jika kita bandingkan, kita mesti bandingkan dengan Indonesia. Okey, batik Indonesia dia lebih kepada penggunaan motif flora, motif fauna, motif binatang apa semua. Jika dibanding dengan Malaysia lebih kepada motif flora lah. Jadi dari segi warna dia, kalau kita bandingkan, kita buat perbandingan lah antara Malaysia dengan Indonesia. Warna Indonesia ni lebih kepada warna alam, kan, berbanding warna Malaysia yang ceria. Warna batik Malaysia dia lebih kepada warna family colours ataupun warna asas, kan, yang itulah Warna cerah lagi. Warna cerah dan disukai oleh ramai lah. Kaum-kaum di Malaysia ni memang suka lah warna-warna yang macam ni. Setiap helaian batik dihasilkan dengan penuh ketelitian dan kesabaran. Prosesnya melibatkan melakar corak, mencanting dengan licin panas dan mewarnakan kain secara teliti. Batik menyatukan kita semua tanpa mengira bangsa dan agama. Dalam majlis rasmi, sekolah dan sektor awam, batik menjadi pakaian kebangsaan yang membina rasa bangga dan cinta kepada negara. Seni ini memerlukan kemahiran dan minat mendalam. Ia juga menggambarkan keindahan warisan bangsa yang masih dijaga hingga kini. Melalui batik, kita belajar bahawa seni dan budaya mampu menjadi jambatan perpaduan antara kaum di Malaysia. Sebagai generasi muda, kita bertanggungjawab meneruskan warisan bangsa ini. Hargailah batik kerana di setiap coraknya ada cerita tentang perpaduan dan identiti Malaysia. Batik, warisan perpaduan budaya Malaysia. Batik kuis. 1 soalan, 5 saat. Soalan yang pertama, apakah maksud sebenar perkataan batik? A. Cantik. B. Titik atau titisan. C. Kain berwarna. D. Lukisan tangan. Jawapannya adalah B. Titik atau titisan. Penjelasannya ialah perkataan batik itu tersendiri merujuk kepada teknik titik atau titisan lilin pada kain.
negeri manakah yang paling terkenal sebagai pusat pembuatan batik Malaysia? A. Kedah, B. Kelantan, C. Johor, D. Sabah. Anda mempunyai 5 saat untuk meneka jawapan. Jawapannya ialah B. Kerana Kelantan dikenali sebagai pusat utama industri batik Malaysia. Motif apakah yang paling banyak digunakan dalam batik Malaysia? Yang pertama, pilihan jawapan ialah robot dan futuristik. B. Corak geometri sahaja. C. Flora seperti bunga dan daun. Yang last sekali ialah D. Awan darat. Dan saya akan beri anda 5 saat untuk meneka. Okey, baik. Jawapannya ialah C, iaitu flora seperti bunga dan daun. Kerana motif flora seperti bunga raya dan orkid merupakan motif yang paling dominan dalam batik Malaysia. Apakah perbezaan yang ketara antara batik Malaysia dan batik Indonesia? Okey, yang A ialah batik Malaysia lebih gelap dan tradisional. Okey, B, batik Indonesia tiada motif flora dan fauna. Okey, untuk C, batik Malaysia lebih cerah dan moden. D, batik Indonesia tiada lilin. Okey, jawapannya adalah C. Ini kerana batik Malaysia menggunakan warna yang lebih cerah dan moden, manakala batik Indonesia dia lebih kepada klasik dan berusukan natural. Soalan seterusnya, warna batik akan mudah pudar jika A. Dicuci dengan air panas, B. Dijemur di tempat teduh, C. Disimpan dalam almari, D. Dicuci dengan tangan. Jawapannya ialah A. Hal ini kerana air panas boleh menyingkirkan pewarna dan batik pula perlu dicuci dengan air sejuk.